Assalamualaikum semua. Nama saya Irfan dan dalam video kali ini kita akan rate sebuah Lego set yang aku dah beli. Jadi videonya Ifan. Kau tak nampak ke aku tengah rakam video? Ya, tapi takkan kita punya pembuka cerita sekejap je. Jadi apa kau nak tambah? Ni aku nak bagi tahu kau soalan sikit. Boleh tak? Okey. Soalan pertama, kita ada 2 watak baru. Ya ke? Ya betul. Watak baru tu akan ada episod sendiri dan watak sendiri. Satu lagi klon aku dan satu lagi manusia. Okey, soalan kedua. Adakah channel ini akan bangkit? Alah, macam kualiti channel ini lagi baik. Ia akan bangkit kalau orang dalam kamera ni subscribe. Dan soalan terakhir, kucing hitam akan datang. Tak apalah, itu je. Sambung-sambung. Okey. Jadi ceritanya begini. Kita bermula dengan top ke-26. Top ke-25. Lego set ni ada lagi tapi dah hancur. Aku dah masukkan dekat dalam box aku mengikut warna. Top ke-24. Top ke-23. Top ke-22. Top ke-21. Top ke-20. Top ke-19. Top ke-18. Top ke-17. Top ke-16. Top ke-15. Top ke-14. Top ke-13. Top ke-12. Top ke-11. Top ke-10. Top ke-9. Top ke-8. Top ke-7. Fun fact, ini adalah Lego set pertama aku daripada tahun 2022. Top ke-6. Top ke-5. Top ke-4. Dan tempat ke-3. Tempat kedua. Dan yang terakhir, tempat pertama. Jadi, itu adalah semua Lego set yang aku dah beli. Terima kasih untuk tengok video ini dan selamat tinggal. Dennis, kau asal? Hai, Ivan. Kenapa kau? Sekarang itu tak penting. Ya, aku tahu sekarang aku akan merantui di episod yang akan datang. Okey. Kau budak muka kucing, rupanya. Tak sangka kau mati dengan kucing, Dennis. Nah, ambillah ikan cakap. Yeay. Sekarang, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jumpa lagi. Oh ya, kau tahu tak kau tu buat dari plastik?